Rujukan undang-undang yang dikemukakan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan pertuduhan di bawah Akta Hasutan akan ditentukan oleh Mahkamah Tinggi. Kenyataan menghasut itu berkenaan dakwaan beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas pilihan raya umum ke-15 untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri walaupun dikatakan mempunyai sokongan 115 daripada 222 ahli parlimen pada masa itu. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jais berpuas hati 4 persoalan perlembagaan yang dikemukakan oleh Muhyiddin boleh dijawab dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi ketika perbicaraan. Terdahulu panel berkenaan mendengar penghujahan Peguam Datuk Amir Hamzah Arshad yang mewakili Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyadin Mat Yassin. Pada peringkat itu, Hakim Abu Bakar menarik perhatian mahkamah agar pihak-pihak mempertimbang sama ada untuk meneruskan rujukan tersebut di hadapan panel berkenaan. Menurut beliau, jika prosiding itu diteruskan di hadapan mereka, sebarang keputusan jika tidak memihak kepada Muhyiddin akan mengikat dan harus diterima oleh Mahkamah Tinggi. Sebaliknya, jika persoalan perlembagaan itu didengar dan ditentukan oleh Mahkamah Tinggi, Muhyiddin mempunyai 2 peluang untuk merayu iaitu di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan jika keputusan tidak memihak kepadanya. Hakim Abu Bakar kemudian menangguhkan prosiding seketika bagi membolehkan pasukan peguam berbincang dengan Muhyiddin bagi menentukan hala tuju prosiding tersebut. Ketika mahkamah bersidang semula, Amir Hamzah memaklumkan pasukan peguam tidak berhasrat untuk meneruskan rujukan perlembagaan di hadapan panel itu dan memilih agar persoalan undang-undang itu ditentukan oleh Mahkamah Tinggi. Pada prosiding itu, responden diwakili Timbalan-Timbalan Pendakwa Raya Saiful Hazmi Muhammad Saad, Datuk Ahmad Sazali Omar dan Nadia Muhammad Izhar. Sementara itu, Amir Hamzah memberitahu pihak media pengurusan kes di Mahkamah Tinggi ditetapkan esok. Pada 28 Ogos tahun lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein membenarkan permohonan Muhyiddin merujuk 4 persoalan undang-undang itu selepas mendapati ia mempunyai kaitan langsung dengan perkara yang dipertikaikan. Pada 4 Februari 2025, Muhyiddin, 78 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebut perkataan menghasut semasa kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri di Dewan Semai Bakti Felda Perasu antara 10.30 malam hingga 11.50 malam 14 Ogos 2024. Beliau didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum di bawah Subseksyen 4-1 Akta sama, membawa hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Kes itu pada asalnya disebut di Mahkamah Session Gua Musang, Kelantan pada 27 Ogos 2024 sebelum dipindahkan ke Mahkamah Tinggi.